So hi guys, pagi ni kami sambung kerja yang sedikit belum siap semalam. So saya sambung ambil biji sawit yang masih lagi belum sempat dikutip, manakala husband dia ambil sawit yang tak sempat diambil semalam. Selepas tu saya sambung juga dengan clearing kawasan yang ada pokok-pokok kecil yang tak mati di spray racun. So saya potong-potong guys. Selain daripada pokok-pokok kecil yang macam ni kami potong, kami juga turut menyusun dahan-dahan kelapa sawit yang telah dibuang. Kalian tanam ke ni? Kamu bakal lurus pin. Dia di tengah ni. Pocut. Sedikit lagi saya nak tergelincir guys. Dia bisi ya. Pernah aku nutuan ni. Satu barisan sawit ni memang semalam tak sempat nak ambil. Jadi hari ni pagi ni husband sambung ambil buah sawit yang masak di satu barisan ini supaya kesemua sawit ni dia nanti akan masak sekata bila dia masak untuk yang 3 minggu yang akan datang. So saya sambung kutip-kutip biji yang terlerai supaya kebun menjadi kemas, dan selain itu nanti kita boleh jual guys. Kerja untuk mengutip biji sawit ni sebenarnya seronok guys. Cuma dekat sini masalahnya adalah satu, bentuk muka bumi yang curam, yang bergunung ganang, yang tidak diratakan, itu yang menyebabkan satu cabaran apabila kita perlu turun naik kawasan yang berbukit. Tahan tu, yang batang ya lihat. Nah, tu nak mati. Okay guys, tiba masanya. Masa yang kita tunggu-tunggu ialah masa kita loading jual sawit. Okay, tandan sawit kita susun baik-baik betul-betul supaya kita boleh fully utilize ruangan Hilux yang kecil ini. Ini adalah trap yang pertama menjual guys. Panyay mapelepah ya, hindi potong. Kita baru lepas jual buah guys, satu trap. Esok kita sambung lagi hari ini, cukup guys. Sabong haji. Pakuk giant guys, pakuk miding giant. Besar guys, sama tinggi. Besar guys, besar. Tapi itu memang pakuk medium lah.